Saya Aisyah Dalili. Kami ialah The Fusion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalisa Maisara. Kami dari The Fusion. Purata penggunaan air per kapita di Malaysia adalah 237 liter sehari, jauh melebihi saranan WHO iaitu 160 liter sehari. Air buangan domestik yang masih bersih boleh ditapis dan digunakan semula. Oleh itu, kami ingin memperkenalkan projek inovasi kami yang dinamakan EcoMist, iaitu sebuah pelembab udara DIY yang direka khas menggunakan bahan-bahan kita semula dan mesra alam. Projek ini memanfaatkan pelbagai komponen seperti air sisa, arang aktif, kain microfiber, kertas terpakai dan juga sebagai bekas utama kami menggunakan botol plastik. Selain itu, kami juga menggunakan straw dan nozzle air. Selain itu, komponen elektrik yang digunakan dalam projek ini ialah turbin air mini, bateri yang boleh dicas semula, wire, Swiss, komponen pelembab udara sedia ada dan motor DC. Nama saya Puteri Nisa Imana binti Kamarul Zaman. Saya Nadia Daisha. Kami menggunakan air sisa seperti air basuhan beras. Injap kawalan air digunakan untuk mengawal pengaliran atau saluran air dan disambungkan ke straw. Lalu air sisa tersebut akan mengalir melalui straw yang dijadikan sebagai saluran untuk mengalirkan air. Seterusnya, air sisa tersebut akan ditapis melalui penapis yang diperbuat menggunakan arang aktif, kain microfiber dan kertas terpakai untuk menghasilkan air yang bersih. Selepas itu, air tersebut akan mengalir ke turbin air mini untuk menghasilkan tenaga kinetik bagi memutarkan motor DC, lalu DC akan menghasilkan tenaga elektrik yang untuk mengecas bateri. Selanjutnya, bateri tersebut akan disambungkan ke Swiss bagi mengawal penggunaan elektrik dan Swiss tersebut akan disambungkan ke papan litar dan papan litar akan disambungkan dengan cakera kabus pembuat wap ultrasonik. Akhir sekali, air yang telah ditapis akan menghasilkan kabus melalui cakera kabus pembuat wap ultrasonik. Saya akan memberikan kelebihan yang ada pada produk kami iaitu EcoMist. Kelebihannya ialah mesra alam kerana ia menggunakan air sisa yang dapat mengurangkan pembaziran air serta memanfaatkan bahan terpakai seperti botol plastik dan kertas. Di samping itu, produk kami mampu menjadi tenaga sendiri. Sebagai contoh, turbin air mini digunakan untuk menghasilkan putaran pada motor DC lalu menjimatkan tenaga elektrik. Selain itu, kelebihan EcoMist dalam menangani masalah di sekolah ialah kemampuan mengurangkan keadaan udara kelas yang panas, kering dan tidak selesa. EcoMist menghasilkan wap kabus yang membantu melembabkan udara dalam kelas. Udara yang lebih sejuk dan lembab menjadikan pelajar fokus semasa belajar. Akhir sekali, kabus daripada air yang telah ditapis dapat mengurangkan habuk halus di udara sekaligus membantu pelajar yang sensitif terhadap habuk dan meningkatkan kualiti pernafasan mereka.